Depan rumah saya ni ada beberapa jenis pokok bunga. Selalu nampak lebah ke kelulut ke datang. Kali ni nampak hummingbird pula. Jadi saya teruja lah tengok hummingbird ni. Jadi saya beli satu feeder. Mahal juga. Import daripada China. Jadi nak buat lagi satu, saya fikir elok saya buat sendirilah. So pergi eco shop, dapatlah Tupperware kecil-kecil ni dengan satu botol mineral water yang kecil tu. Saya tebuk lubang. Okey, saya buat macam ni. Tebuk lubang, lepas tu saya test tengok, masukkan air, dia boleh tahan. So insyaAllah boleh lah ni. Okey, jadi saya buat lubang keliling 4 lubang supaya senang hummingbird tu nak masukkan pauh dia untuk sedut minuman tu. Minuman tu saya buat menggunakan gula putih lah, gula pasir. 1 cawan gula pasir, 4 cawan air. Bancuh sampai larut. Itu je ingredient dia. Tak payah nak campur perisa apa-apa lagi dah. Kemudian masukkan dalam botol. Buat lubang dulu macam ni kan. Buat lubang dulu macam ni. Just enough lah. Jangan besar sangat. Okey, jangan kecil sangat. Nanti pauh burung hummingbird tu sangkut pula kat situ. Jadi just nice. Enough untuk dia, cukup untuk dia masukkan pauh dia, hisapkan air gula ni. Okey. Ni air gula ni saya dah masak malam tadi, dah sejuk. Saya masukkan dalam bekas ni. Okey, botol tu saya gluekan kepada penutup Tupperware tu supaya dia tak keluar. Kemudian skrukan dia lagi supaya dia ketat betul. Sebelum tu saya glue dia dengan silicone glue. Okey, supaya angin tak keluar. Kalau angin keluar nanti habislah air tu keluar. Kemudian masukkan air gula dalam tu. Dah masuk gula dalam tu, tutup balik. Bolehlah gantung dekat tempat yang sesuai. Okey, sementara saya buat ni pun dia dah datang minum dekat botol yang lama tu, tapi saya tak sempat nak ambil video. Macam ni je, mudah je. Dan tonggang dia, lepas tu bolehlah gantung. Okey, saya tak tahu kat sini ada berapa banyak burung ni. Ni tak cukup ni, nak kena tambah lagi. Saya tak tahu ada berapa ekor burung hummingbird di kawasan ni. So just nak perhati dululah tengok. Kalau perlu saya buat lagi lah.